Aku pernah rasa bila duit tu tak cukup, tapi semua benda tetap kena bayar. Masa tu aku fikir betul-betul, ada tak cara untuk tambah income yang tak goyang walaupun ekonomi tengah guncang. Dan aku jumpalah bisnes dan wow. Benda basic je, benda yang orang memang guna, iaitu sekeping SIM card. Orang tetap perlukan data, orang tetap top up walaupun dia tengah sesak. Sebab itulah bisnes ni tak ikut musim dan tak ikut ekonomi. Tak kisahlah kau ni seorang student, ibu-ibu atau ayah yang kerja biasa. Kalau kau usaha, insya-Allah ada hasilnya. Bisnes ni bukan skim cepat kaya tau, tapi jalan untuk kukuhkan kewangan satu langkah demi satu langkah. Ada satu cara, produk Kalis Ekonomi ni boleh bantu kita buat income pasif 5 angka setiap bulan tanpa henti. Menarik kan? Korang boleh join webinar malam ni pukul 9 malam. Percuma je, tak ada kena bayar apa-apa. Disebabkan percuma, tempat sangatlah terhad. Siapa cepat, dia dapat. Caranya, korang tekan je link dekat saya punya bio tu, daftar dekat situ, bijak buat duit. Hidup ni dah cukup mencabar. Tak salah kalau kita cari something yang akan bertahan lama. Style kan?